Awak dah beli tak putu piatu? Saya tak beli lagi lah. Kenapa tak beli? Awak tahu tak mahal sangat? Dah lah. Murid-murid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak semua sihat tak? Sihat. Dina macam tak seronok je. Yelah, Kenapa ni? Lisa tak beli format dengan saya. Kenapa Lisa tak nak beli ni? Mahal sangat lah cikgu. Alah. Ni kita nak belajar membaca suku kata. Yeay. Seronoknya. Siapa pandai membaca kat sini? Saya. Lisa? Ya ke? Betul. Okey, cuba Lisa je buku. Bu K-A-K. Buka. Macam salah je Macam tu. Habis tu macam mana? Aku yang tahu. Dina, tak baik tau. Cuba Dina pula je. Saya jawab, okey? Dina. Bu. Kai. Macam penyihir. Lisa, Dina. Baiklah Lisa, awak pun sama je. Mesti awak semua ni tak dengar kan? Lagu yang cikgu dah send semalam? Alamak. Yang mana Ke kita nak nyanyi sama-sama? Nak. Okey, jom. Ada 5 huruf, tetapi 6 bunyi. Dimula 3 huruf dengan 3 bunyi. Huruf E bunyinya A. Huruf I bunyinya I. Huruf U bunyinya U. I. Dua huruf lagi, tetapi 3 bunyi. Huruf I 2 bunyi. Mari kita dengari. Huruf O bunyinya O. Huruf I bunyinya E. Huruf I bunyinya E. Seronok tak nyanyi tadi? Seronok. Mesti awak semua dah pandai je kan? Mestilah dah. Jadi cikgu akan bagi contoh cara je. Nanti awak semua cuba ya. Okey. Jadi, jom kita cuba je perkataan ni. Kita mulakan dengan huruf B. Yakin ke B ni? Yakin. Okey. B-A-Ba. B-A-Ba. T-U-Tu. T-U-Tu. Batu. Batu. Siapa nak cuba? Dina. Dina boleh ke? Mestilah boleh cikgu. Okey. Cuba Dina pula cuba. Ba. Tu. Bunyinya batu. Wah, pandainya. Dina. Okey, untuk Alisa pula. Okey, cuba baca. B-I-B-R-U-RU. Biru. Pandai. Lisa, weh. Perkataan ni siapa nak cuba baca? Macam tak ada yang nak baca je. Awak berdua dah baca boleh? Boleh. Okey. Cuba. B-E-C-A-C-A. Beca. Cikgu, beca tu apa? Beca tu macam basikal yang mempunyai 3 roda dan membawa penumpang Dina. Oh, tu rupanya beca Lisa. Jadi awak naik beca lah. Bukan. Okey. Okeylah, kita ke perkataan seterusnya ya.
Jadi kita ke huruf seterusnya. Huruf apa ni? Huruf K. Pandai. Jadi, jom kita eja perkataan yang bermula dengan huruf K. Jom kita baca sama-sama. Okey. Okey. K-I ke K-I ke R-E-R-A. R-E-R-A. Kera. Kera. Pandai. Perkataan seterusnya pula. Dina. Okay, Dina pula eja. K-U kuku. D-A dada. Kuda. Pandai. Lisa, macam mana bunyi kuda? Kuda macam Ish, macam salah je tu. habis tu cuba kita suruh cikgu. Lah. Tapi macam Dina tahu je. Kita orang tak tahu. Kita tak Kita tahu. orang darjah 1. Okay, cikgu buat bunyi ya. Okey. 1, 2, 3. Macam tu bunyi kuda. Oh, sama lah. Alah, Sama sama. macam kuda. Kita ke perkataan yang terakhir. Siapa nak cuba? Lisa. Saya. Okay, cuba baca. K-O koko. D-A ta. Ta. Kota. Pandai. Bagusnya awak semua ni. Jadi sudah tamat. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.